Ya. Tengok ni, sampai duduk ni. Tadi pula. Sat je berapa hari dan nanti memang ambil dah. Macam. Manja kali. Sini. Cannot. Oh, tak boleh nak. Tengok. Tak, aunty baiklah. It's kakak, okey? Kakak baiklah. Masuk kain orang. Dia main kain kita. Nak kau. Bubuk kat Asia kat Latin ni tu. Saya tak mau dia pegang dia tadi. Kakak tu. Tak seko lagi. Ya. Semua nak jadi pendengar saya ya. Hai guys. Apa ni? Bulu ni. Latin pun gugur ni. Asia pun ikut. Aja Nana Dia ni. tadi main kain orang. Aja Nana ni. Buat pola tu. Aja Nana. Batman. Aja Nana tak? Ni macam mana ni? Okay. Hari ni kita ada pengumpulan dengan kucing-kucing. Aja Nana tak? Hai guys. Aja. Yang selesai. Majlis bersurai. Tak boleh saya, tapi tak apa saya basuh pun orang saya yang saya. Aku tak pandai, aku berdabuk ni. Duduk rehat tu. Rehat tenang. Makanan ada tau. Ada. Makan dulu. Makan sedap. Tosin. Makcik ni buat bukan order. Ya ke? Makcik ni dia kata. Ada orang sini dah buat. Orang sini dah buat. Kami buat, kami dah satu bawah. Orang sini dah buat. Cuba masak tosin. Macam apa dia beli tu. Itu. Dia ambil tosin makan. Makan dulu. Buat kerja kan? Makan dulu. Dia kena macam, kena bateri penuh dulu. Nanti. Hai. Morning. Blender. Lagi angkat mari. Boleh. Kita potong ni dulu. Papa sama tu. Hati-hati sana dia. Dah nak ambil tu. Ni potong asin. Sam. Betul ke? Kan syaratan kita basuh. Kita iris. Dah laju Iris. Dah tu ke iris dah? Okey dah kawan manis. Kali ikan macam. Mana mati dia mana. Korban. Tengok je lah. Tu daun. Tu daun. Kepala. Ni apa kepala? Macam serai besi besar. Kepala buat masak gulai batang pisang. Betul gulai pisang. Pada macam nak? Ni utaranya. Gulai batang pisang. Maksudnya dia potong kecil-kecil juga. Potong kecil-kecil. Macam serai ya potong macam ni. Okay, dia tumbuk-tumbuk. Tak ada tumbuk. Ni yang duk basuh ni kau kena. Kau kena awal. Buat basuh. Sedap.
Ha. Saya tak nak cakap sedih dia macam ni korang. So macam bagi dia orang, dia orang biasa lelaki aku tak tahu lah kenapa dia kata dia backup lelaki dia. Backup lelaki dia kata mungkin dia kata aku terlalu letak banyak high expectation. Weh, aku kan bila aku ada serious dengan someone, of course aku tak high expectation. Aku nak kahwin dengan kau kot. You are in my future. Of course aku letak high expectation. 7-8 macam tu. Lepas tu mak ayah nak yang ke-6 macam tu kot. Bukanlah sebab ada lagi seorang juga yang dia orang bagi kat Malay juga. Berada di Penang. Saya nak ikut ayat Mimi. Sekarang ni saya berada di Penang. So saya nak buat yang Mimi selalu buat, iaitu sampan sangkut di tepi sungai. Ni ha, Penang mai. Okay, bye.